Okay, kita akan tukar sikit Okay. kita punya pace ni kepada isu bankrupt. Dia related to dua-dua tadi tu. Sebab dia ada hutang motor, hutang kereta. Tapi kalau tak salah, hire purchase ni adalah top 3 lah. Top 3 antara sebab kenapa orang Malaysia bankrupt. Kereta. Oh, yang kita punya podcast lah masa KL Pop Fest tu. Yes. So persoalan dia memang boleh bankrupt kalau berhutang motor. Motor ni rendah je dia punya value. Dan bankrupt motor tak lah bang. Kalau macam Y Suku, kau beli motor-motor bawah 50k, tak ada lah. So just FYI, memang masa time COVID hari tu, sebabkan banyak financial crisis di antara rakyat, memang government kita increase the threshold for debt untuk Bankruptcy Insolvency Act kepada 100,000. Tapi penghujung bulan 10 tak silap saya 2023 okay. Dia dah back to original balik dah 50k. So motor maybe tak, tapi kereta je lah. Kalau masih 100k maybe kereta tak. Sebab kereta lah kalau macam you beli tak silap Honda pun ada je yang bawah 100,000. Betul. Termasuk dengan hutang tadi pun. Tapi kalau you dah beli kereta tu 100k over, okay, sekarang ni threshold untuk insolvency is 50k. Okay. So you tak habis bayar kereta ataupun macam keadaan tu dah rosak, kau jual balik resale value dia cuma 2,000 je, kau ada hutang lagi 80,000, belum boleh kena bankrupt. Dulu, sekarang dah 50,000 kan, boleh lah. Dah boleh bankrupt. Lagi tu kalau kita buat loan agreement pula, dalam loan agreement kita dengan bank dah cakap dah, diorang ada sistem, diorang boleh track your payment. Dia boleh buat creditors petition to court normally takkan argue. Sebab memang diorang ada a formal affidavit, memang everything semua in order. So bila pergi creditors petition, you nak argue apa lagi? Dia nak cakap, oh tak, saya tak hilang kerja. Creditors petition tu maksudnya daripada bank financial institution ataupun si apa panggil? Pemberi hutang Pemberi hutang ni dah nampak memang kau default 3 bulan, tak kisahlah berapa bulan, dia dah boleh apply, dia dah boleh bagi demand kepada kita, cakap okay sekarang you have defaulted this payment sekian, within 21 days you tak buat juga payment, kita akan masukkan satu creditors petition, bawa insolvency act. Dekat court mana ni? Dekat, tengok pada value. Selalunya kalau court, kalau dululah, kalau 100k over, dia akan pergi ke timbalan pendaftar of Sessions Court. Dekat court, masuk creditors petition, court dengar. Lepas kau dengar, kalau memang everything in order, you pun tak boleh nak. Dia ada satu proses adjudikasi, adjudication orang panggil dalam bahasa Inggeris. During adjudication process tu, let's say you memang ada kemampuan nak bayar. So mahkamah timbalan pendaftar akan tanyalah, you ada duit ke nak bayar? Cakap okay, sekarang you dah default macam ni. Saya ada duit tapi saya boleh bayar sebulan je. Tapi masa duit adjudication tu, court pun baik sebenarnya. Court akan cakap you bincang dulu dengan bank, boleh tak you bayar sebulan dulu ke tanpa penalty, tengok boleh tak. Kalau tak boleh juga, memang bank insisted nak go through the credit petition juga, and then you memang tak boleh nak perform the duty, basically diorang akan dapat order for bankruptcy. Okay, kalau dalam kes yang sebelum ni kita tengok dia dah 8 bulan tak bayar dan 20 bulan tak bayar, adakah court akan nampak macam dia memang tak nak bayar ni? Memang okay, by way of logic pun, bila creditors petition dah masuk kat court, memang dia tak boleh justify lah kan, kenapa 8 bulan ke 20 bulan dia tak bayar. Tapi let's say by the time dia masuk buat education process tu, dia ada pula duit. Dapat duit. Contohnya somehow dia buat personal loan dapat kan. Ada bang, ada. Serius ada sebab yang buat personal loan baru je. Sebab personal loan tu anak dia yang buat. Ataupun adik dia yang buat, ataupun bini dia yang buat. Nampak macam spiral down lah. Yang ni pejam sini untuk ni. Sampai bila nak habis? Kita nampak benda tu bang. Tapi kalau orang lain dalam keadaan terdesak, I'm not gonna blame them, because sebab orang terdesak, orang tak nak kena bankrupt. Orang tahu kalau kena bankrupt leceh, yes. So kalau bini mana yang bini kalau kerja kan, mungkin gaji 1,500, 2,500 sebulan, dia boleh je ambil micro loans kan. So bila micro loans setakat kau nak bayar, let's say lah kau nak minta for 30k, 20,000, possible lah, possible. Tapi tak certain, itu ada buat video, Awan ni report, banyak isteri sekarang ni minta cerai di mahkamah kerana isu kewangan si suami. So maknanya ada juga yang tak nak gali lubang diri sendiri. Betul. Untuk mensupport suami yang maybe kadang-kadang bila kita baca, diorang ni cek pasal sendiri. Kadang dapat duit gaji pergi gambling, berjudi, tak apa upgrade kereta. Lepas tu bila dah susah minta isteri pula. Isteri kata no lah, tak apalah kita bercerai. Ada kes macam gitu. True. Sebab I rasa modern woman is more conscious kot. Dengan page macam abang kan, yang dok ajar orang kan. Nanti orang marah. Tapi the niat adalah untuk memastikan orang tak sampai ke lubang itu. Jangan start lubang yang kau tak boleh nak tutup sendirilah selepas ni. Cakap pasal bankrupt, nak tanya sikit lah. Kalau kita berhutang yang ramai-ramai orang lah. Yang ni hutang 30,000, yang ni hutang
RM10,000, yang ni hutang RM15,000. Adakah creditors ni semua boleh, jom kita combine macam Voltron dan tak, dia salah seorang lah, duduk semua boleh masuk, semua boleh masuk. Tapi kalau ini RM10,000 je, tak boleh, dia tak boleh combine hutang. Dia mesti satu hutang. Okay, maksud abang kalau dia RM15,000 semua kumpul jadikan RM100,000 atau RM50,000, tak boleh. Dia stand alone. Kalau bank yang sama pun tak boleh. Kalau bank yang sama pun tak boleh sebab dia tengok pada subject matter. Meaning hutang lain, satu hutang rumah, satu hutang kereta. Tak boleh Okay, faham. So 30k kan, dia punya threshold tak sampai sebab credit petition tak boleh nak combine for two di subject matter berbeza. Dia mestilah satu hutang, yang satu agreement, yang satu berapa value dia. Adakah hutang-hutang ni termasuk sekali dengan bunga ataupun profit yang di-charge sekali? Nanti diorang akan kira up to the bila dah habis apa semua, kita sebagai creditor yang pemberi hutang ni kena tuliskan kat situ up to the date of the judgment tu, berapa interest yang dia kira dan harga penuh dia. Sebab hutang kalau tak dibayar akan accumulate lah. In fact, selagi ada hutang tu akan accumulate interest. So bankruptcy ni matikan benda tu kan. So bila dah matikan, masa dalam nak bagi order tu, you dah kena state dah at the apa orang kata, apa nama, prediction of interest plus dengan principal berapa, you kena nyatakan, you kena present lah. Is this why kenapa ada orang declare bankrupt sendiri tanpa perlu pergi ke court? Voluntary lah, jarang. I sendiri tak pernah tengok orang voluntary pergi lah. Tak pasti apa reasoning dia. Sebab bagi I, selagi mana ada jalan ketiga, sebab jadi bankrupt ni bukan senang. Sebab apa, bila you dah jadi bankrupt, you tak boleh nak travel sesuka hati. You nak buka bisnes kat SSM pun tak boleh. So you nak buka bank pun kena dapat kebenaran daripada Jabatan Insolvensi. So bila boleh buka bank boleh lah, mungkin permohonannya untuk satu bank saja. So banyak benda yang you diterhadkan lah. So kalau I wouldn't want to be voluntary wind up, melainkan itu company lah. Kalau company okey lah kan, voluntary wind up. Itu pun kalau hutang-hutang company, sometimes dia minta director tu untuk jadi personal guarantor. Maksudnya kalau business loan tu kat atas company, betul. Tapi kalau tak boleh bayar, wind out the company, director tu tak terlepas. Dia personally melekat dekat dia. I have a question. Kalau orang tu ada banyak harta, tapi dia tahu dia dah nak kena bankrupt, dia pergi transferkan semua harta-harta dia punya duit ke, hantar semua ke ahli keluarga dia, and then dia declare bankrupt. Boleh sebab harta benda, even kalau macam kita cakap pasal bankruptcy, pasal seizure, hanya harta-harta di bawah nama kita saja yang boleh diketengahkan kan sebagai subject matter untuk dirampas. So in a case whereby dia dah tahu maybe dia nak kena bankrupt apa semua, he did arrange all the assets untuk keluarkan apa semua, and kalau bank dapat hidup ni, bank would actually do the action very swiftly lah, secepat mungkin sebelum aset-aset tu dipindahkan. Ataupun kalau kita sebagai orang yang personal, kita ada masalah kontraktual dengan orang ni, contohlah saya ada masalah dengan abang tak bayar saya sebab cakaplah about 50k buat saya ataupun 70k, saya nak mulakan tindakan kat abang tu, janganlah tunggu sampai abang dah alihkan semua harta benda abang. Sebab apa, the thing yang you boleh alihkan adalah ada liquidated asset. Okay lah, senang lah you nak alihkan duit-duit you apa semua, tapi your unrealized asset still ada. Betul tak? So kalau you alihkan duit-duit you pun, if your unrealized asset is there, rumah, kereta, apa lagi, benda-benda yang belum liquidated lagi, tanah, ESB, apa lagi, macam-macam benda lah, kita still ada keuntungan juga kat situ. Sebab once you bankrupt, segala harta di bawah nama you akan dilucut hakkan dan akan diserahkan kepada insolvency. Untuk insolvency uruskan pengeluaran duit itu untuk dibayarkan kepada orang-orang yang sedang claim against you. Tapi kalau you memang tak ada duit pun, maknanya hutang, total hutang RM300,000 dengan ramai-ramai kreditor. You punya harta cuma RM100,000. Adakah mereka dapat sama rata tak? Siapa yang mulakan petition tersebut, bank yang mulakan petition tersebut, dia ada preferred priority. Financial institution would have preferred priority, tapi preferred priority pun ada layer dia lah. So siapa yang mulakan tindakan tersebut would actually have a better hand lah. Normally would be financial institutions lah. Jarang lah personal lah buat macam tu. Sebab kalau macam kita pergi ke peguam, bankruptcy ni last kali kita akan recommend, kita kalau boleh kita nak go through, better dia bayar RM1,000 sebulan, pelan-pelan bayar ke apa ke, daripada kita go for bankruptcy. Macam apa cakap lah, asset dia ujung-ujung buat 100k je. So benda ni akan jadi satu perkara yang jadi menyusahkan kita lah. Kita bankrupt dengan dia, tapi dia nak bayar lepas tu pun tak boleh, lagi susah. Better to just buat arrangement dengan dia to have bayar RM1,000 sebulan ke RM500 sebulan, kan at least duit tu ada lah. So kalau dia terus go for bankruptcy, depends lah. Kalau financial institution okay lah, sebab apa, dia priority bagi kat dia orang. Tapi kalau for private individuals, I would say benda tu akan jadi last step lah untuk kita pergi. Apa kes-kes saman fitnah contohnya? Sampai RM800,000 contoh. Orang tu tak ada duit pun. So macam mana orang tu sama boleh je. One of the things macam
boleh pergi ke sitaan, boleh pergi ke garnishi, terus berkukan transaksi akaun dan sebagainya, ataupun untuk pergi ke dapat injunction untuk halang dia daripada memindahkan aset-aset yang ada. Let's say memang dia memang suci murni. Dia memang cakap okay, sekarang ni saya ada duit untuk bayar 500,000 je. Then dia akan offer for mediation. Okay. Sebab kalau kita jadi plaintiff kan, dia okay, defendant selalunya jarang lah honest kan. Tapi kalau ada defendant yang memang dia nak settle, dia memang tahu, dia cakap okay lah fine, memang aku salah apa semua, memang aku ada hutang dengan kau about defamation ni memang jadi, so court order dia untuk bayar 800,000. Tapi once bila dia nak bayar, dia tak mampu, apa yang dia boleh buat adalah dia boleh inform to the plaintiff, cakap okay, this is the money that I have apa semua, ini adalah jumlah yang aku boleh bayar. Okay, let's say plaintiff terima benda tu, boleh je diorang enter an agreement, tak perlu ikut court order tu. Tapi let's say kalau plaintiff tak puas hati, plaintiff cakap tak nak, aku nak execute juga benda ni, so dia boleh pergi ke sitaan, dia boleh pergi ke garnishi, dia boleh pergi ke injunction. Dia ada hak lah. Ada hak. Cuma still lah, kalau tak ada duit juga, for what benda tu jadi? Bazir duit je. Okay, kalau kita dah cakap pasal sitaan ni, dua kes yang agak viral, prominent, agak besar baru-baru ni adalah Datuk Sri Vida dan juga Rosita Chewan. I boleh sebut benda ni sebab benda ni keluar dalam news. So, kita tengok dua-dua kes ni, memang rumah mereka telah pun diserbu. And then dua-dua kes ni pun dia ada hold lah kot. Dia maknanya patutnya nak lelong pada sekian-sekian hari. Dah ready nak pergi, nak beli PS5 tu. Tapi tengok, dia hold sampailah date yang selepas itu. So apakah yang diorang buat ni? Kenapa harta-harta mereka disita? Okay, kalau harta-harta disita, selalunya dah ada saman yang masuk. Okay, failure to pay. Failure to pay the order. Order tu dah dapat. Maknanya mahkamah dah bagi order untuk you bayar certain amount, tapi you tak bayar certain amount. Maknanya dia dah fight dekat court dulu. Dia dah fight dekat court dulu. Plaintiff menang dah. Plaintiff dah dapat order dah. Plaintiff tu adalah orang yang menyaman. Orang yang menyaman. Okay, macam dalam kes, tak silap saya dalam kes Rosita marah, Datuk Sri Vida contractor. Okay, kontrak, kita cakap pasal Mara lah. Mara kan is a financial institution juga. I tak pasti what kind of financial facility dia dapat. Tapi it will be maybe a business loan lah, ataupun it's a personal loan. So let's say both tak ada cagaran. Both tak ada cagaran. So maknanya, nampak tak, Mara tak terus ke bankrupt. Mara pergi sitaan dulu. Sebab it's better to sita harta-harta yang dia ada. Jual dulu. Berapa dapat cover insyaAllah. Dapatlah cover sikit. Instead of pergi bankrupt, lepas tu macam abang cakap lah, aset-aset yang kita nak buktikan ni, bukan semua benda ada nama kat situ. So macam kalau kita buat sitaan, kat mana dia duduk, segala harta benda yang dekat situ, tu rumah dia, kerusi dia, dia punya meja dia, bangku dia, baju dia, semua ada value pun, kita tahu. Baju mahal, designer clothes semua. Kita tahu kalau kita buat jualan, akan ada orang beli. So better to go that way. Sebab tu saya rasa Mara make a good move lah. Instead of pergi bankrupt, menyusahkan orang juga, why not kita sita dulu barang-barang ni dan tengok apa respon dia selepas tu. Apparently it's a very good move sebab dikatakan Rosita Chewan pun telah pun settle dengan Mara. Dia dah bayar a portion. So now dia bayar regularize lah. Tak payahlah harta dia disita. So diorang boleh deter agreement. Okay, financial institution dia ada power apa. Okay, sekarang ni memenangkan kau dah sita apa semua ni, kita cuma dapat 30% je daripada jumlah tertunggak ni. So what is your proposal for the rest of the payment? Maybe you refinance balik ulang tu, bayar lagi kecil bulan-bulan, ataupun you ada something else that you boleh work out with the financial institution untuk cakap okay, this is the method yang I boleh buat. So kalau orang agree, basically boleh je. So that is why kadang-kadang with financial institution besar-besar, room untuk discussion tu tak ada sangat. Tapi kalau macam nama besar macam ni, maybe ada specialty sikit lah, treatment kan. Untuk kes Datuk Sri Vida ni, I tengok dia sita sekali 4 kenderaan mewah. Betul. So 4 kenderaan ni biasanya orang beli pakai cagaran. Dia beli pakai hire purchase. I rasa benda tu dah habis kot. Okay, so maknanya sitaan ni boleh dibuat di kereta. Kalau ada cagaran pun boleh sita. Boleh. Sita tu bukan dia rampas kan, dia cuma dia block sita je. Dulu So lepas sita dia ada prosedur lain juga. Dia akan berbincang dulu, bukannya terus hari ni sita esok jual. Memang tarikh dia lambat sikit lah. Menunggu tarikh tu, tapi tarikh tu tak ada. So macam dalam sitaan tu, kalau let's say kalau sitaan tu memang ada cagaran lagi, notification should kena diberitahu lah kepada the owner of the vehicle, which is the bank. Sebab bagi saya, dalam keadaan mana disita, boleh je untuk cover loan tu kan, berapa excess tu dia ambil je lah. Okay, untuk kes Datuk Sri Vida lagi kalau tak salah, dia punya court case bermula daripada tahun 2018. If I'm not mistaken lah. Ding dong, sita 2024. 6 tahun. Dua-dua pihak kata mereka dianiaya. Datuk Sri Vida kata kontraktor tak buat kerja, kontraktor kata dia tak buat kerja. Okay. Adakah ini satu court case ni membuatkan kontraktor ni kerugian? Sebab 6 tahun tak dapat duit dia, dilaporkan sebanyak 1 juta. Sakit hati tak? Bila dah masuk court case memang lama
Unfortunately saya rasa sebab case ni dia, sebab sometimes contractor punya issue is that there will be a lot of technical parts. Contohnya kenapa boleh ada ketidakpatuhan pada pembayaran. So let's say kita buat rumah kan, every itemized things dalam rumah tu perlu di bill kan. Betul. So contractor, kalau memang contractor memang betul efficient, every bill, everything yang dia buat semua dia recorded, documentation okay, senang. Tapi kalau construction company tu dia macam taklah cacah merbah. Dia mungkin banyak benda yang technical. Contohnya dia ada bayar lump sum amount. Let's say dia minta for 1.8 million. Dia ada bayar 800,000. Tapi 800,000 tu bayar untuk apa? So dia kenalah bukti kat kau, okay 800,000 ni sebenarnya bayar untuk A, B, C, D, E, F, G. So perjalanan 2018 tu sampai ke 2020 I rasa boleh habis. Cuma 2020 tu COVID. Masa COVID tu court banyak tak bersidang. 2020, 2021. So bila dah banyak court tak bersidang, kes masuk juga. Kes masih boleh file. So ada backlog. So bila ada backlog, kadang-kadang time frame court tu lari sikit antara 2020 sampai 2022. So bila kes tu dah didapat keputusan, I tak pasti keputusan mahkamah tu bila keluar. Sebab proses execution tu tak perlu buat dalam masa lepas menang terus buat. Dia boleh je tunggu dulu. Bagi Chan, okay sekarang ni aku dah menang apa semua. Okay, kau kena bayar aku 1 juta. Apparently dia tak bayar lah. Okay, apparently kau tak bayar lah. Let's say kalau macam syarikat tu cakap, tak apalah, biar dia bayar pelan-pelan. Tengok apa respon dia. So dia boleh tunggu. 1 tahun tak bayar apa. 2 tahun tak bayar apa. Perintah tu masih ada. Anytime dia boleh execute. Dia masuk court untuk Execution of the order. Execution of the order. So execution of the order ni, what part of it, dia ada a few category. Part of it is untuk sita. Yang the best kalau I lah. Kalau me and my partner pun cakap sita lah yang paling senang. Sebab apa, sita tu jelas. Aku boleh masuk rumah kau, tengok apa barang kau ada. Yes, yang kita dapat tahu apa barang-barang yang bawah nama dia. So at least kalau kita sita, mungkin dia rasa serabut, dia bayar lah kan. Maybe dia sebenarnya ada duit, tak nak keluarkan je. So bila dia tengok kita dah bawa polis dengan bailiff datang ke situ, dah masuk berita media dah masuk berita semua, jadi segan. Atau kalau orang biasa tak adalah masuk berita kan. Tapi orang berita malu juga bang. Sebab apa, kadang-kadang bila pergi sita ni kan, ada polis satu, betul ada bailiff. So kalau you tak buka rumah, bailiff dengan polis ada power untuk pecahkan rumah tu untuk pecahkan gate, untuk pecahkan pintu. So dia nak masuk tu, dia bukan lawyer dia sendiri, dia kena bawa court sekali. Court officer. Lepas tu dengan polis sekali. Polis adalah penjaga keamanan kat situ supaya tak ada benda-benda yang buruk berlaku, bergaduh, bertumbuk ke apa. And then court bailiff adalah untuk orang yang execute order tu lah, bagi tahu dekat orang ni, okay sekarang ni rumah awak kena sita apa semua, barang-barangan awak dah diberi hak daripada mahkamah untuk sita. So ni adalah peguam daripada plaintiff yang datang hari ni untuk execute order ni. So masuk, catat lah barang apa ada. Kita lawyer datang catat apa ada apa barang yang dah sita. Barang tu maintain kat sana, dia tak angkat pun. Barang tu depends lah. Kalau dia angkat pun, kalau you ada tempat storage, kalau plaintiff ada tempat storage, tak apalah, dia boleh angkat lah. Tapi kalau tak ada, barang-barang tu direkodkan je lah dulu. Tapi dia sita tu belum hak milik dia lagi. Belum lagi, sitaan tu sitaan mahkamah lagi. Tapi once dah sita, dah bagi tahu notis kepada orang yang disita ni, dan tak ada tindakan lagi, dan barang-barang tu boleh dijual lah, boleh dilelong lah. Dilelongkan lah. Tak dapat lelong oleh private auctioneer ataupun auctioneer yang dilantik oleh pihak mahkamah.